Sekarang proses mencampurkan semua bahan-bahannya. Dalam ni dah ada kacang tanah, cili kering yang digoreng, bawang merah dan bawang putih yang dah disiap goreng, gula merah perang, kita masukkan gula merah perang, udang kering, asam jawa. Asam jawa ni memang dah siap, dia dah siap, tak ada biji dah. Gula Melaka yang dihancurkan. Garam dan perasa. Untuk 30 kg kacang ni, anggaran untuk 250 gram 120 pack. Untuk 500 gram anggaran dalam 80 pack. Nak gaul ni kena guna tenaga yang kuat lah. Sebab dia nak betul-betul sebati. Kalau tak sebati, nanti tak rata lah. Sebab kita masih guna cara tradisional juga, gaul-gaul kan. Sampai ke bawah-bawah. Biar dia betul-betul sebati. Lepas kita siap bergaul dengan rata, sekata, kita akan mesin untuk jadikan dia serbuk sambal pecal.